Pernah tak berhadapan dengan satu keadaan yang kita sangat susah untuk melepaskan sesuatu yang sudah pun berlalu? Boleh jadi tentang kenangan, sesuatu perhubungan yang dah berakhir, atau tentang kegagalan yang menghantui kita hari ini. Kita fikir kalau kita melepaskan perkara tersebut, ia bermakna kita kehilangan sebahagian dari diri kita sendiri. Sedangkan sebenarnya apa yang sudah berlalu itu sudah pun berakhir. Kenapa kita terperangkap dengan masa lalu? Bukanlah kerana kita tak mampu untuk move on, untuk meneruskan kehidupan, tapi kerana kita masih memikirkan kebarangkalian kalau aku boleh mengubah perkara tersebut. What if kalau aku buat macam ni, apa yang akan jadi? Sehingga akhirnya perasaan tersebut akan menghimpit diri kita dan menjadikan kita terus berfikiran bahawa kalaulah aku buat sesuatu yang tak aku buat dulu, mungkin result dia berbeza. Hakikat dalam kehidupan, kita tidak akan pernah mendapat buat pilihan yang sempurna. Dan hidup ini tentang pilihan. Sama ada kita ingin terus duduk terperangkap dengan masa lalu atau bergerak maju ke depan. Kerana hidup kita masih lagi belum berakhir. Kita masih punya masa depan, kita masih punya orang sekeliling kita, dan ada banyak ruang untuk kita menghargai sesuatu yang lebih bermakna. Ada juga ruang untuk kita bahagia. Masa lalu bukan satu penjara, tapi ia adalah pengajaran untuk kita belajar. Dan kutip, kongsikan dengan saya satu cerita dari masa lalu yang susah sangat korang semua nak lepaskan.